Allah, lori terbalik. Subhanallah. Laju-laju lagi ni, confirm. Subhanallah. Allahu Akbar. Susah ni Cik Umar Lot ni. Dah tak bagi instruction. Rumah saya belah kiri warna kelabu, depan ada kereta Azia biru. Azia biru? Ni kau rumah kelabu Azia biru. Biru ke ni? Ini bukan grey ke? Ini colour bukan colour. Entahlah. Mata dia nampak biru, so tak apa, it's okay. Assalamualaikum. Alright, let's go. Alright, order ni settle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya Ati Syarudin dalam video ride cedok kita. Video ride ke video cedok? Video cedok lah So untuk video kali ni aku start lambat sikit. Sekarang jam dah pukul 11.53 dan sekarang ni kita on the way hantar order yang kelima. Order ni tadi aku pick up dekat warung nasi daun dekat Jeneram. So aku nak pergi hantar lah. Minta maaf lah guys, aku tak rekod daripada awal disebabkan tadi aku nak bercakap asyik batuk-batuk je kan. So aku consider untuk tutup dulu kamera. Ni cakap dah okey sikit barulah aku buat video Tadi aku hantar rumah customer tadi tu, aku dah pusing 2-3 kali sebenarnya. Sebab aku tak jumpa rumah dia dekat mana. So ni sekarang ni kita on the way ke Salak Tinggi. Kita nak hantar Acaccia Residence. Aku pun tak tahu, aku tak pernah hantar Acaccia ni. Salak Tinggi pernah hantar, tapi kawasan yang aku nak pergi ni aku tak pernah hantar lah. Apa pasal tu? What happen ni? Kenapa jam? Allah, lori terbalik. Subhanallah. Laju-laju lagi ni, confirm. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kejadah ni, ya Allah. Teruk ya bang? Motor boleh, motor boleh. Motor boleh, subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya Allah, berdebunya. Sakit mata aku lah. Polis sampai lagi. Aku potong polis ni boleh ke? Dah belit? Kena saman tak? Aku cuba Bismillahirrahmanirrahim. Oh, boleh. Ya Allah, teruknya accident tu. Lori bertemu lori. Nampak sangat lori tu dia makan jalan. Antara lori yang sebelah sini ataupun lori yang sebelah sana, dia makan jalan. Teruk tu, ya Allah. Harap driver dia okey lah. Hati-hatilah memandu guys. Allahu Akbar. Takutnya tengok macam tu, lori bertemu lori. Dah lah bawa muatan. Kalau lori tu kosong tak apa guys. Kalau kata lori tu bawa besi ke, bawa benda-benda yang bahaya lah kan. Aduh, boleh mati tu. Kat situ guys, aku pernah saksikan lori tangki terbalik Kawasannya hampir sama. Tak pasti tangki minyak ke tangki air, tapi dia tangki lah, tanker lah. Dia pernah terbalik kat situ guys. Memang teruk lah dan tu. Jam panjang gila tu. Mana lo? Oh, okay, lobby dia kat sini. Aku dah tak fokus dah buat order, nampak? Aku nak jadi pengulas guys. Aku nak jadi pengulas accident tadi. Aduh, boleh naik atas ke bang? Betul letak kat mana? Belah belakang. Alright, terima kasih. Function lah dia. Aneh yang jaga tu. Bagi info baik. Bang, drop makan sini lah. Okay. Okay, letak kat meja guys. Okay, snack gambar. Alright, order ni settle. Teruk guys, accident tadi guys. Jom guys, kita pergi tengok sekali lagi. Kita balik. Nak balik lalu jalan yang sama. So, jalan ni one way lah. Kalau lori tu bertemu lori, boom, satu terbalik, satu lagi memang makan habis lah dia punya tempat memandu dia tu kan. Apa dia punya cabin orang panggil Allahu Akbar. Taklah dijauhkan. So settle 5 job, mencari lagi 5 order. Target aku 10. Kalau dapat lebih alhamdulillah. Tapi aku nak pergi tengok accident tadi tu. Aku nak buat ulasan sikit. Harap-harap abang polis tu tak adalah marah kita Sebab biasa kalau time accident kau nak rekod lah apalah, polis dah sampai, memang kena marah lah. Okey, kita dah nak sampai. Mana tadi? Korang tengok guys. Lama Yang lori ni apa pasal dia potong queue? Oh, dia nak undur. Ikut dia lah. Nak
Jalan pun tak lepas ya. Harap tak ada apa-apa yang teruk lah, tak ada mati ke apa ke. Longkai dah sampai. Longkai ke ni? Ini bukan longkai. Salah lori ya. Teruk guys. Oh, lori ni bawa batu, bawa tanah. Allah. Oh, dah leaking enjin dia guys. Oh, berpasir. Selamat bertugas abang polis. Anda kena kerja lebih sikit hari ni. Aduh, bertanah. Sakitnya mata. Tutup pakai visor pun dah masuk jugalah. Yang ni punya accident okey lagi guys. Kalau lori tanker yang macam ni lah kan. Dia tanker kan. Yang hari tu dia accident, dia block jalan tu. Memang dia tutup jalan, melintang tengah-tengah. Macam mana nak melintas? Nak jalan pun tak lepas. Yang ni okey lagi lah. Dia jatuh, dia accident. Lori dia terbalik ke tepi. Hati-hatilah guys. Allahu Akbar. Okey guys, mencari lagi 5 order. 5 order dah selesai. Awal-awal aku starting tadi pukul 11. Order masuk dekat aku pukul 11, 5 minit, 11, 10 minit macam tu. Masuk triple guys. Dah settle hantar. Kemudian masuk double warung nasi daun tadi. So, dah 5 order. Aku mencari lagi 5 order lah. Kalau dapat lebih, Alhamdulillah. Sebab sekarang jam baru pukul 12, 6 minit guys. Panjang lagi masa. Ada sejam 54 minit lagi. Harap-harap hari ni dapatlah 10 order dan ke atas lah insyaAllah. Oh, order masuk. Ketong. Order masuk mana? Nasi kukus ayam berempah. Oh, nasi kukus ayam berempah tu kat kemah ni guys. Alright, kita masuk dalam ni. Oh, pocok-pocok pacik-pacik. Ni nasi kukus ayam berempah. Kat sini kedai dia. Siap kak, 244. Ada 6 Okay. Alright, terima kasih. Macam sedap bau dia. Alright guys. Pasir-pasir. Takutnya. Takut betul lah pasir-pasir macam ni. Pasir-pasir ni guys, kalau kau ter-overram, motor kau, alamak dia dah simen pula sini, aku baru nak lalu lah. Okey, tak ada kereta cantik. Tak ada kereta, okey. Ada kereta, mampus aku. Sedap bau nasi ayam berempah dia tadi tu. Tapi aku tak pernah makan kat situ. So tak tahulah sedap ke tidak. Betul ke sedap ke kan. Tapi kalau melalui bau tu memang sedap lah. InsyaAllah lah sedap. Boleh try lah nanti. Order ni aku boleh tekan pick up lah. Alright, tekan pick up dulu. Okay, kita hantar persiaran puncak. Okay guys, let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai ke persiaran puncak Mekar. Dekat Limau Manis, atas lagi Limau Manis. Limau Manis, lepas tu akan lalu Kampung Dugang. Macam tu lah, Kampung Dagong. Macam tu lah nama dia. Aku tak ingat lah nama dia. Apa pasal map suruh pergi ke kanan? Oh, Puncak Mekar tu lalu sini lah. Okey. Baik, masuk daripada Putrajaya, senang. Lalu jalan kampung tadi agak lambat lah. Jalan kampung kan, dia banyak simpang siur. Alright, kita sampai. Mana satu rumah dia? Ni ke? Rumah besar-besar siap. Aku tak tahu lah. Dia kata rumah color coklat. Assalamualaikum. Okey bang, terima kasih. Alright. Order ni settle. Okay guys, so kita nak ke mana pula ni? Cari order dekat mana pula ni guys? Aku ingat kita masuk Putrajaya lah, jom. Kita pergi diplomatik. So order tadi tu adalah order yang ke-6. So kita nak mencari lagi 4 order lah kalau ikut target. Tapi aku harap dapat lebih lah hari ni kan. Dapatlah 12-13 order ke. Okey lah macam tu. Tapi tak tahulah, kenalah tengok nanti. Oh ya, Alhamdulillah masuk. Okay guys, so next order kita dah masuk. Masuk double guys. Satu masuk Firdaus Shawarma. Satu lagi kita ambil dekat Siu Mat. Alright, kita sampai Siu. Okay, kita parking sini kejap. Nombor order dia 696. Grab siap. Alright, terima kasih. Alright guys, kita done pick up Siu. Lama juga lah tunggu. Dalam 10-12 minit dia. Lama jugalah. Tak apalah, it's okay. Yang penting order kita siap. Alright, next order kita nak ambil Al-Firdaus Shawarma. Kedai shawarma ni guys, dia dekat Ayam Gepuk Pak Gembos. Dia kat sebelah dia je lah. Ayam Gepuk Gembos dulu, lepas tu barulah Shawarma Al-Firdaus. Alright, kita sampai Firdaus Shawarma. Nombor order 973.
Alright, kita tekan pick up. Okay guys, let's go. Order ni tadi aku tengok hantar preset 18 tapi tak sure kat mana. Sekejap kita lepaskan dulu kawasan diplomatik ni sebab jam lah kawasan ni. Waktu lunch hour kan. Bila waktu lunch hour ni memang macam ni lah jawab dia. Kereta banyak Oh, nice guys. Dua order ni hantar preset 18. Satu order hantar 18-13 blok A, satu lagi hantar 18-13 blok C. Okay guys, let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai ke preset 18 R13 blok A dan juga blok C. Alright guys, alhamdulillah kita selamat sampai ke preset 18 R13. Okay, masuk dalam. Kita parking betul-betul dekat depan lift guys. Order ni dah bayar ke belum? Okay, order ni dah bayar. Nombor 973 shawarma tadi. Assalamualaikum. Okay, tekan gambar. Cek lecak, mantap. Alright guys, next order kita hantar blok C. Aku tak pakai helmet disebabkan dia kat sebelah je. Blok C ni kat sebelah je. Jadi tak payahlah pakai helmet, panas lah. Alright, sampai sudah. Aduh oi. Teruknya jalan dia. Sampai sudah blok C. Aku suka parking dekat sini. Lobby dia kat sebelah sana. Alright, order CU tadi. Order ni belum bayar kan. So kita kena bawa cash lah. Alright, kita dah sampai. Assalamualaikum. 20 ya? RM20. RM19.90. QR boleh. Oh, okey. Dapat bang. Okay, terima kasih. Terima kasih. Alright. Alright, order ni settle. Alright guys, selesai double order kita. So sekarang ni aku nak pergi isi minyak dulu. Minyak aku dah berkelip sebenarnya. Daripada tadi dia dah berkelip. So kita singgah dulu Petronas. Kita isi minyak. Okay, mantap. Macam biasa guys, kita isi minyak pakai settle. Pump 7. One click sahaja. Macam biasa. Terus boleh isi guys. Okey guys, jom guys kita mencari lagi order. Sekarang jam pukul 1 minit. Oh, depan sekolah kita kena berhati-hati disebabkan budak sekolah melintas. Kadang dia tak tengok pun kiri kanan, dia melintas je tengok macam adik-adik ni. Merah pun dia jalan. Jalan ke? Tak jalan. Okey. Ada budak merah ke hijau ke dia jalan je tau. Bahaya tau. Harap-harap tak ada apa-apa. Kita kena alert lah kawasan sekolah. Kawasan sekolah memang kena alert. Tak kisahlah kita merah ke kita hijau ke, kita kena alert lah. Aku berhenti kejap guys. Aku dah kepenatan dan juga kepanasan. Aduh ay. Lepas tu tadi aku tukar bateri sekejap. Mana order diplomatik ni, tak padu lah. Hari ni order diplomatik kurang padu. Saya dapat order tadi pun order daripada luar. So itulah dia. Kita pusing sekali dua. Kalau kata tak ada order dekat diplomatik ni, aku ingat nak patah balik ke nasi lemak maklum. Order masuk. Aku rasa dia tak bagi aku patah ke. Okey, order mana masuk? Masuk double lagi. Alhamdulillah. Masuk Mary Brown dan juga nasi ayam Pak Haji. Kita ambil Mary Brown dulu. Lepas tu kita pergi ambil nasi ayam Tok Haji, Pak Haji. Macam tu dah bunyi dia. Okey, kita parking sini. Nombor order 326. Okay, terima kasih. Alright guys, kita dah pick up order Mary Brown. Next order kita nak pick up nasi ayam Haji. Okay, nombor order 159. Okay, terima kasih. Alright guys, order ni kita tekan pick up. Okay guys, so order pertama kita hantar kompleks E, blok E45, tapi kita bukan nak hantar dekat lobi utama lah, kita nak hantar dekat belakang dia tu. Sebab dekat belakang dia tu ada taska, kita nak hantar dekat taska belakang blok E45. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mana taska dia? Aku tak pernah hantar taska dia. Blok E45 tu aku tahulah. Taska tu tak tahu dekat mana. Di manakah taska? Okey, ni kafe. Ini lobi utama. Bawahnya dia punya kafe. Lepas tu taska belah belakang tu. Ni. Oh, okey. Ni guys. Taska Permata. Okey. Baru ku tahu taskanya di sini. Taska Permata Cawangan Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air. Assalamualaikum. Okey, cekelacak. Boleh drop ke? Betul. Okey, terima kasih guys.
Tak pernah sampai sini ke? Tak pernah hantar. Yalah, biasa hantar blok E45 je. Belakang ni tak pernah lah. Tak tahu pun ada taskar. Betul. Alright, terima kasih. Okay, order ni settle. Alright, next order kita hantar fasa 1C blok A1. Alright guys, let's go. Subhanallah, tak nak bagi signal. Memang anak ayam betul lah. Anak ayam. Pakakak, pakakak. Asal bunyi ayam pakakak. Macam pelik je bunyi dia. Bagilah signal. Kereta besar dah. Signal tak nak bagi. Baik pakai Y16 je bang. Saya pakai Y16 pun bagi signal lah. Aduh. Alright, kita hantar blok A1, kita hantar tingkat 1, jadi kita parking dekat sini lah. Alright. Okay, jom kita hantar ke rumah customer. Alright, sampai sudah. Kita gantung makanannya, kita tangkap gambar. Assalamualaikum. Okay, cek. Okay, order ni settle. Alright guys, jom guys kita mencari next order guys. Jam sekarang 1.36. Boleh dapat beberapa order lagi. Kalau ikut target aku dah selesai dah 10 order. Kalau ada rezeki boleh masuk double ataupun triple sebagai last order kita lah. Alhamdulillah order masuk. Oh baiklah, masuk double lah. Mantap. Ikutkan guys, aku nak pergi ke Nasi Lemak Mak Long, tapi order dah masuk double. Order ni masuk Texas Chicken Caltex dekat Putrajaya. Okey, kita parking sini. Sekejap guys Kenapa alamat dia ni lain lah? Pick up dekat Texas, masuk double. Satu pin dekat Texas juga. Satu lagi ni hantar kat Sungai Merap. Kenapa dia pin kat Texas? Salam, maaf. Alamat betulkan. Hantar ke infra. Takut saya salah pin. Apa ni salah pin ni? Oh, salam. Akak salah pin ni. Akak pin dekat kedai. Aduh, patutlah pelik delivery murah saja. Bolehkah hantar infra, nanti saya bagi tips. Aduh, macam mana boleh salah pin? Pelik betul lah. Tak apalah, kita tolonglah guys hantarkan. Kita ambil dulu order, double order. Grab siap lah? Belum lagi? Order belum siap guys. So aku nak pergi minum air dulu, haus lah. Allah, air pula tak ada, tinggal sikit je ha. Bismillah. So macam mana guys? Order akak ni kita nak hantar ke tak? Hantar ke lobi utama infra. Okey lah, saya hantarkan. Kita tolonglah guys. Lagipun ni aku rasa last order sebab sekarang jam dah 1.50. Nak tunggu Texas ni siapkan order mungkin dalam 5-10 minit. So nak cancel sayang kan. Infra tu pun tak jauh. Kalau ikutkan pin location ni dekat sini, dalam 3-4 km macam tu, lari, boleh lah. Order ni dah siap ke belum? Apa ni order dia? Oh, dia dah siap rupanya. Kau tak panggil lah aku. Manalah aku tahu. Tadi dia kata order belum siap. Aku tunggu menangok. Aja tengok. Oh, dia dah siap kat atas tu. Buang masa lah Texas. Okay guys, dan pick up order. So first order ni patut kalau ikut pin location dia dekat sini je lah. Memang kat Caltex ni lah. Customer salah pin, so it's okay. Kita tolong lah Okay guys, kita dah sampai infra. Dekat je sebenarnya infra ni. Dah salah pin kan, nak buat macam mana? Salah pin kalau dekat tak apa. Kalau jauh tu aku pun fikir-fikir jugalah. Kalau macam ni dekat je, infra dengan Texas tak jauh mana pun, so boleh lah. Lobi utama dia mana? Ni ke situ? Oh, bukan sini guys, sebelah sana. Akak tu dekat lobi sana. Aneh mendidih. Nombor order dia 046. Fazilah kak Ada kak bagi tips sekat. Okey, boleh, tak apa. Terima kasih. Alright, order ni settle guys. Selesai. Tak apalah, kita tolong customer. Next order kita hantar Sungai Merap. Lepas tu ini adalah last order kita. Dan kemudian kita boleh balik lah. Alright guys, let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Kepada akak tadi tu, saya tolonglah kak. Kalau akak nak bagi ekstra aku, bagilah. Tak bagi pun tak apa, tak ada masalah. Sebab lokasi dia pun tak berapa nak jauh pun, dekat je. Bolehlah tolong. Kalau hantar ke IOI ke, hantar ke Sungai Ramal ke, memang aku minta lebih. Jauh sangat tu. Itu jarak tu harga. Kalau kata daripada Texas hantar ke Sungai Ramal ke kan, jarak tu harga dia dalam 10-11 ringgit lah. Kalau macam ni setakat beza 4 kilo 4,5 kilo, gagah lagi lah. Boleh lagi lah saya tolong.
Alright guys, kita sampai. Mana rumah customer ni? Oh, okey, dah sampai. Assalamualaikum. Alright, terima kasih. Sama. Alright guys, order ni settle. Okay guys, order tadi tu adalah order yang terakhir. So total hari ni kita dapat 12 job. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Aku sebenarnya guys tak boleh move on lagi tau dengan accident lori pagi tadi tu. Accident lori yang dekat Jalan Jenderam tu. Tak tahulah macam mana keadaan driver dia. Sebab lori dah terbalik macam tu. Harap-harap driver dia baik-baik je lah kan. Walaupun tak tahu salah siapa. Entah salah siapa pun aku tak tahu. Tapi kita kena sentiasa lah mendoakan kebaikan. Tak kisahlah dia bangsa apa pun. Aku rasa tadi seorang bangsa, seorang orang Melayu, seorang lagi orang India. Tapi tak tahulah. Doa je lah baik-baik. Harap-harap tak adalah kecederaan yang serius kan. So okay guys, order tadi adalah order yang terakhir. So kita on the way balik. Thank you guys kerana menonton video Akil Syarudin daripada awal sampai ke habis. Kepada viewer-viewer baru, korang jangan lupa share, like, komen, share dan subscribe. Kalau nak dapatkan update video terbaru daripada aku, korang boleh turn on notification tu, so that korang akan dapat lah noti masuk kat korang punya handphone tu. Okay guys, itu sahaja guys. Assalamualaikum. Next week kita akan ride guys, insyaAllah. Next week saya akan buat video ride. Kita akan pergi ke lepas tu kita akan hunting air terjun lah. Dan kemudian tengoklah nanti macam mana. Itu plan saja, insyaAllah guys. Assalamualaikum.